dengan ayah saya teruk sangat, mungkin kanser. So dia suruh pergi buat biopsi. Pergilah ke hospital pantai cepat-cepat. Hospital pantai betul mungkin kanser. So dia ambil kiri kanan semua. Selepas hari confirm kanser. Lepas tu yang belah kanan sikit je, yang belah kiri banyak. Yang belah kanan boleh diselesaikan dengan rawatan laser. So yang belah kiri, saya pergi pakai kulit tu dia tak berani sebab dia dah teruk. Sebab dia kena buang habis semua telinga, tak apa. Pakai kulit. Lepas tu pergi ke pakai telinga pantai. Pakai telinga tu dia buang semua telinga dia ni. Dia buang semua ni. Oh, tapi yang laser ni dah selesai. Satu sikit ya. Dia dua tempat, kanser kulit tu. Okey, selesai, tak apa, selamat yang tu. Yang belah kiri, doktor kata tak boleh laser sebab teruk sangat. Ada gambar dia duduk. Lepas tu, pergi ke pantai, dia kata kena RM35,000. Antara RM30 ke RM35. Saya kata tak mampu. Dia recommend pergi ke hospital Sultan Al-Baliyah. So, kos dalam RM10,000. Saya kata okey lah. Lepas tu ayah saya tak. Saya dengar doktor cakap, kena potong juga. Potong buang semua telinga ni, lepas tu kena jahit lubang telinga, dia buka sebelah. Lepas tu dia kena umur 84 tahun. Apa ni? Ada kena 4 jam kena bius. Lepas tu ayah tak mau. Tak apa lah. Mula-mula dia bagi antibiotik, dia claim buat makan. Memang saya pergi semua hospital claim dia tak ada buat makan. Dia bagi antibiotik, claim bubuk. Dalam seminggu tu tak juga. Dan masih berdarah-darah meleleh. Cuma telinga dah terkeluar lah. Yang ikan tu dia tak ada lah. Lepas tu tak apa. After 2 week dia tukar ubat, nama ubat tu Al-Naram. Secarit je, secarit dekat RM20. Kata sekali beli 12 dah RM5. Secarit, secarit satu hari, selang sehari. Lepas tu dah after 2 weeks macam tak je dia pun juga. Macam mana pun nak buat lagi. Macam mana yang mula-mula. Lepas tu saya cerita dengan Noriza. Macam mana tak, saya tak percaya ni. Pak nak bagi hotel ni kan. So minum je lah, saya minum. Lepas tu saya pergi ke Cinta Sayang. Masa tu ada program macam ni lebih kurang. Ada seorang pakcik tu, dia kata dia makan. Pakcik tu dia petani pun tak ingat nama apa. Dia kata dia 7 serangkai. Penyakit 7 serangkai. Dia kata dia makan bertentu 4 pagi, 4 malam. Dia pergi jumpa doktor, everything dah okey. Dia tak payah kena tebuk, sini tebuk, tak payah lain. Lepas tu sembang dengan Nurita, dapat dia cuba bagi yang ni. So bagilah. Bagi saya tak ada kat rumah, dalam PKL. Ada cakap tak, after 4 hari dia dah kering. Makan 4 pagi 4 malam. 4 hari dah kering, makin kering, saya kurangkan. Daripada 4 pagi 4 malam, saya kurang 3 pagi 3 malam. Pun okey je. Saya start 7 bulan 11. 2 minggu, 4 pagi 4 malam. Lepas tu 2 minggu lagi, 3 pagi 3 malam. Sekarang saya start dengan 2 pagi 2 malam. Alhamdulillah dah kering. Lepas tu saya pergi jumpa doktor. Dia kata, doktor, saya punya bone tempo ni okey ke tak? Boleh jadi, saya tak cakap ke bone tempo. Saya kata, doktor, cuba tengok telinga. Sebulan lepas dan sekarang. Dia kata, bagus lah krim tu. Krim doktor bagi tu. Dia cakap, bukan kerana krim. Saya kata, saya guna 2 jenis krim. Sama je, meleleh, berdarah, berlubang, semua cukup. Lepas tu, doktor kata krim dia. Tak. Saya kata, krim doktor, memang tak ada kesama benda pun. Lepas tu saya tunjuklah biar aku. Saya bagi ni. Dia doktor pantai dia kata, saya percaya sebab benda ni. Saya kata kan, dia kata, boleh ke saya teruskan? Doktor kata, kalau tak ada kesan apa-apa, teruskanlah. Ini doktor yang kedua. Sebelum saya pergi private, doktor ni tak ada kesan apa-apa, teruskanlah klinik. Klinik cakap macam tu, hospital cakap tu. So, saya tanya doktor, besar dia macam mana? Contohnya pening ke, berak berdarah ke, kecing darah ke, batuk ke, demam ke, tak ada apa-apa pun. Lepas tu doktor kata, teruskanlah. Teruskan. Saya pergi, itu hospital pantai. Hospital Sultan Al-Baliyah, saya tunjuk. Dia pun Google. Doktor kata, saya tak cakap apa lah. Macam tu, doktor kerajaan ni.